Biar betik. Pernah ada pengalaman macam abang polis ni? Tengah-tengah meronda, tiba-tiba Nope. Terus celapak lari. Ini bukan suara hantu raya, tapi suara si puma. Turut dikenali sebagai kogar atau singa gunung. Kalau nama saintifik dia, puma konkolor. Tapi jangan terkejut puma bukan singa, bukan juga harimau, tapi dikelaskan dalam keluarga kucing kecil. Sekali dengan cheetah, lynx dan big boss si Oyen. Puma ni berasal dari Kanada sampai ke Amerika Selatan. Dia ni pandai pajak bukit dan boleh lompat setinggi 5 meter. Dia pun lari laju no haram sampai boleh cecah 80 km sejam sekali daripada darah. Suara dia pun lain. Dia tak mengaum macam singa, tapi bunyi macam kucing. Tapi bukan kucing biasalah. Suara macam kucing tengah menggatai. Tapi kalau dia marah, keluar suara jebalang. Bangsa dia mudah. Semua benda bergerak dan tibai. Rusa, arnab, monyet semua dalam menu dia. Binatang peliharaan macam anjing dan kucing pun dia sapu. Pantang lepas.